pen and paper, pencil semua. Okay. So we recall this week punya kemajikan, magic kan. Okay. Kita bercerita pasal ilmu sihir. Apakah itu ilmu sihir? Ilmu sihir tu adalah ilmu hitam. Betul tak? Ilmu hitam. Apa bezanya magic, abracadabra dan juga ilmu hitam? Boleh tak sihir disebut abracadabra? Macam tu kan. Oh, abracadabra kan. Dia dah bakar kemenyan apa semua. Lepas tu dia cantik rambut lah apa semua. Memang tak mandi lagi. Hanya cuci muka, gosok gigi pun tak. Hanya minum kopi dan isap rokok. That's my breakfast. Sebab I kupu-kupu malam. So I tidur siang dan berjaga malam. Tapi bukanlah I buat kerja jual seks ke apa pada rakyat. Faham tak? Faham pun. Adakah baju melambangkan seks kepada rakyat? Tak. Sebab kita nak tunjuk body. Faham tak? Nak tunjuk body. Apa salahnya? Boleh tak jadikan inspiration? Boleh. Betul tak? Okay. Betul tak? Boleh tak belly dance?